Sembelit itu ialah akar permasalahan penyakit. Kalau kita rawat orang tapi dia sembelit, dia tak susah. Ya, bahawa oleh sebab itu maka salah satu petunjuk yang telah Pak Haji terangkan ialah hilangkan sembelit. Hilangkan sembelitnya. Bagaimana cara nak menghilangkan sembelit? Ambilkan Sena. Sena itu ada dalam produk kita namanya pelawas, kapsul pelawas. Jadi oleh sebab itu maka kapsul pelawas itu salah satunya ialah daun sena yang dimasukkan di situ. Jadi daun sena ini kita tak boleh masuk banyak-banyak. Dia akan banyak memberikan kesan. Nanti Pak Haji akan ulas kesan-kesan samping kalau kita tak pandai untuk mengolahnya. Banyak sekali orang telah mengolah daun sena ini akhirnya rosak. Rosak peritasis. Usus itu dia sudah tidak boleh bekerja lagi sebab dia loose, dia keluar terus sebagainya. Baik.